saya, macam Datuk Yusof Aslam, Datuk Siti, rumah dia kat atas bukit. So, pertama sekali, privacy. Bila kita duduk kat atas bukit ni, orang ramai yang nak pergi kat atas bukit tu kurang. Makin lama makin kurang. Sebab atas bukit tu bukit segini. So, kat bawah ni banyaklah rumah. Tapi kat atas ni makin lama makin sikit. Kadang-kadang malas nak jumpa orang ramai ni kan. So, lagi privacy kawasan tu, kat situ lah dia nak duduk. Yang kedua, view. Bila atas bukit ni, dia punya view dia cantik. Biasanya kalau pergi dekat Langkawi ke, pergi dekat pulau-pulau ni, rumah-rumah, resort-resort atas bukit ni, datai, semua tu memang stok mahal lah. Malaman RM1,000. Tapi yang kat bawah-bawah ni, dia murah sikit. Yang ketiga, security. Security tu in sense of, bila kurang orang pergi, lagi tinggilah dia punya security dia. Yang keempat, pencemaran. Pencemaran ni boleh datang daripada banyak aspek. Satu, pencemaran bunyi. Bila kurang orang, kurang kereta, maka kuranglah bunyi kat situ kan. Orang nak horn ke, motor apa semua tak ada. Biasa orang kat atas ni tak naik motor, dia naik kereta. Lepas tu, pencemaran yang kedua ialah pencemaran bau ataupun pollution lah. Bila kurang kereta, kurang kenderaan motor apa semua, so kat atas tu lagi fresh. Menyebabkan orang-orang yang mampu ni, dia suka duduk kat atas bukit ataupun kawasan-kawasan yang tinggi lah.